Itu normal akan datang. Okay. Tapi kalau kita terleka dalam fikiran tu, dan kita tak cepat-cepat sedar yang semuanya datang daripada Allah dan Allah bantu, akan ada satu tamparan hebat yang akan datang kat kita lah, yang akan sedarkan balik kita semua tu hanya gift. Gift yang diberikan kepada kita sebab mungkin kita yalah, mungkin kita ada buat amalan-amalan yang Allah terima ke kan, dan Allah bagi satu anugerah. Dan kita jangan anggap macam, oh I'm the best, I know everything, macam tu. Ataupun oh aku tahu benda ni akan jadi ni, yang dia ni buat tak betul, tu buat tak betul. Benda tu semua akan come back to us. Bila dia come back macam tu lah. Sebab what happen was, bila kau jatuh dan view tak naik, kau try buat beberapa video dan video tu tak pergi. Masa tu lah kita rasa orang paling bodoh sekali kat dunia ni. Setiap orang yang akan angkuh, once dia diketuk jatuh, so kau nampak hikmah dia lah.